Janganlah marah. Penyokong-penyokong PAS, jangan marah saya lagi. Hari ini bukan masa untuk serang Husin dah. Penyokong-penyokong PAS. Sebab arahan daripada pucuk pimpinan PAS untuk penyokong-penyokong PAS, pengundi-pengundi PAS di Johor, berikan undi kepada Barisan Nasional. Kenapa nak marah-marah saya? Jangan marah saya. Sebab hari ini pimpinan PAS dah keluarkan kenyataan untuk sokong Barisan Nasional. Sokong Barisan Nasional. Jangan duduk kutuk-kutuk lagi. Kita kena kawan. Ini marah lagi. Apalah. Bukan saya yang suruh. Bukan UMNO yang meronta-ronta, meminta-minta, merayu-rayu undi. Tak. Hari ini secara sukarela daripada pimpinan PAS nak penyokong-penyokong untuk undi Barisan Nasional. Saya tak minta pun. Kan? Yang offer nak undi adalah daripada pimpinan PAS. Saya pergi ke perbincangan kita pada malam ini. Yang pertama, hari ini Tuan Ibrahim Tuaman telah mengeluarkan arahan. Mengeluarkan satu kenyataan kepada pengundi-pengundi PAS, penyokong-penyokong PAS, Perikatan Nasional yang mana berada di kawasan yang tidak ada calon PAS ataupun Perikatan Nasional, undi Barisan Nasional. Ini bentuk arahan. Kalau sebagai seorang penyokong PAS, ahli PAS yang sebenarnya walak kepada pucuk pimpinan, inilah masanya untuk penyokong-penyokong PAS akur kepada arahan. Okey. Jadi pemimpin PAS Tuan Ibrahim Tuaman telah menyatakan undi Barisan Nasional. Persoalannya timbulnya hari ini, kenapa undi Barisan Nasional? Kenapa undi Barisan Nasional? Mai rakan-rakan PH semua tertanya, kenapa PAS undi Barisan Nasional? Bersatu pun tanya, apa ni PAS ni? Pandai-pandai buat keputusan, sedangkan PAS itu pengurusi kepada Perikatan Nasional. Membuat kenyataan tanpa mendapatkan persetujuan daripada Perikatan Nasional. Ni apa ni? Persoalan-persoalan ini timbul. Betul tak? Persoalan-persoalan ini timbul. Kenapa tiba-tiba suruh sokong Barisan Nasional? Macam mana pula tempat yang Perikatan Nasional bertanding macam PAS bertanding? Tempat yang PAS bertanding, dia lawan Barisan Nasional. Tempat PAS tak bertanding, dia sokong Barisan Nasional. Tak kepelik itu, kan? Orang akan tertanya-tanya. Awak akan tertanya-tanya. Jadi, dalam erti kata lain, PAS tidak berniat untuk jadi kerajaan. Sebab itu PAS hanya meletakkan calon di 11 DUN saja. Sebelum ini, mereka menyatakan bahawasanya UMNO Barisan Nasional ini berlakon, akan bergabung dengan Pakatan Harapan, akan bercium mulut dengan DAP dan sebagainya. Kan? Tapi bila kita dah bagi penerangan, buktinya Barisan Nasional bertanding di 56 kursi, semua kita lawan, maka BN perlu dimenangkan untuk tidak bergabung dengan PH. Itulah yang ditekan, yang dicabar oleh Perikatan Nasional, yang dicabar oleh PAS sendiri. Ingatkan PAS juga menghantar calon sekurang-kurangnya 29 calon untuk bentuk majoriti mudah jadi kerajaan tu, 29. Kan, ingatkan dia hantar 29, tapi dia hanya hantar 11. Bila hantar 11, tidak ada keupayaan untuk membentuk kerajaan. Tidak ada keupayaan untuk bentuk kerajaan. 11 tidak mungkin akan menang 11. Mungkin akan menang 1 ataupun 2. Itu pun belum tentu. Jadi sebab itulah kenyataan daripada Presiden PAS, PRN Johor ini adalah tidak lain tidak bukan untuk mempertahankan Melayu dan Islam, kerajaan Melayu dan Islam.
Untuk mempertahankan, kalau kita dengar elok-elok kenyataan ni, mempertahankan kerajaan Melayu Islam. Faham tak maksud mempertahankan? Bukan menubuhkan, mempertahankan. Maksudnya kerajaan hari ini kerajaan Melayu Islam. Melainkan menubuhkan kerajaan Melayu Islam, mana katanya perlu undi PAS. Tapi kalau menubuhkan Melayu Islam, mengundi PAS hanya 9 kursi. Maksudnya jelas, kerajaan Barisan Nasional mesti dipertahankan. Tapi PAS tersihat dengan menghantar juga calon 11 orang. Patutnya tak perlu hantar pun. Betul tak, sahabat? Setuju tak apa saya cakap? Ke masih lagi pening-pening lagi? Tiba-tiba ada lagi orang komen tali barut DAP. Kalau saya tali barut DAP, adakah kenyataan daripada Presiden PAS juga menyokong tali barut DAP? Kalau hari ini Barisan Nasional itu tali barut DAP, pemimpin PAS suruh undi Barisan Nasional itu, bukankah ia bersabit juga dengan DAP? Sudah jam juga ni. Jam juga. Pening juga ni. Ya, pening juga. Maka UMNO ni tali barut DAP, BN ni tali barut DAP, komunis dan sebagainya, tapi suruh undi BN. Tapi Hisham Jalil pun suruh undi BN juga ni. Dah tak ada, tak sebut dah AMDAP. Dah tak ada dah. AMDAP apa tak ada dah. Dalam pemimpin PAS hari ni tak ada sebut AMDAP dah. Sebut mungkin nak jadi AMPAS lah. Dah itik dah sembuh dah. Air dah jernih dah. Rumah bangsa dah tak ada hantu dah. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Hari ini UMNO telah pun membuktikan rumah bangsa tak ada hantu. Itik dah sembuh. Air dah baik semua. Apa lagi? 47 kes. It's not issue. Zahid Hamidi. Okey. Alhamdulillah. Siang malam saya buat live menyatakan tentang UMNO, mempertahankan Presiden UMNO hari ini telah pun diakui dan telah pun dipersetujui bahawasanya Barisan Nasional UMNO mantap. Akhirnya AMDAP yang dilontar-lontarkan itu adalah satu doa apa-apa. AMDAP, AMDAP, AMDAP. Rupa-rupanya AMDAP itu singkatan kepada UMNO dah mantap. AMDAP, UMNO dah mantap. Hasil doa mereka hari-hari, AMDAP mantap, AMDAP mantap, AMDAP mantap. Akhirnya hari ini kepimpinan PAS mengeluarkan arahan untuk undi Barisan Nasional. Kerana apa? UMNO dah mantap. Setuju? Setuju? UMNO dah mantap. Alhamdulillah. Hasil saya buat live semalam baru saya ceramah. Saya ceramah untuk menggagalkan usaha Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan yang ada JDP. PAS mesti sokong BN. Perikatan Nasional kena undi Barisan Nasional. Hari ini Tuan Ibrahim Tuan Mat telah mengeluarkan kenyataan undi BN. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Rezeki. Umpama orang mengantuk disuruh gak bantal. Tapi kalau tak ada bantal pun kita tidur. Kalau PAS tak sokong pun kita hadap bila raya ni. Kalau PAS tak undi pun kita tetap lawan. Tapi nak buat macam mana?
Di saat kita mengantuk, ada orang sorongkan bantal. Kalau tak ada bantal pun kita tetap tidur sebab dah mengantuk. Kalau PAS tak tolong pun kita tetap lawan dalam PRN ni. Tapi oleh kerana dia datang, takkan kita nak tolak kan? Kalau PAS itu, kalau setan nak tolong PAS pun PAS terima, takkan UMNO tak boleh nak terima kalau PAS nak tolong, betul tak? Kan? Kita kena terima lah. Tak ada masalah. PAS, kalau syaitan nak tolong PAS pun dia orang terima. Ini kan pula kalau PAS nak tolong BN, takkan kita tak terima? Kita terima lah. Lagi baik. Kan? Tapi seperti saya nyatakan, jangan kerana bunyi guru di langit air di tempayan dicurahkan. Hati-hati. Takut orang ketuk pintu bukan datang nak membantu. Orang ketuk pintu, dia nak datang rompak rumah kita. Hati-hati. Barangkali dia sapukan minyak atar kepada kita dengan tujuan bagi kita nak bau sedap, nak bau wangi. Rupa-rupanya bukan minyak atar. Minyak itu menyebabkan kita kena santap. Hati-hati. Kan? Hati-hati. Orang datang menghayun sesuatu kepada kita, rupa-rupanya dia nak pulau kita. Hati-hati. Hati-hati. Rumah kita sekarang, rumah kita dah cantik. Rumah kita dah tak ada hantu. Sudah pasti ada datang ramai nak berteduh, nak menumpang dalam rumah kita. Tapi ketika rumah kita hari tu hampir runtuh, dindingnya terbuka luas, atapnya bocor, tak ada pun nak datang tolong kan. Bahkan orang ejek lagi rumah kita buruk. Tapi bila dah baik, rumah kita dah cantik, kita dah cat semula, adik-beradik kita dah kembali kuat, jiran pun sibuk nak dengar berita. Macam mana mereka boleh duduk bersama semula ni. Yang sejelas pula aku hari-hari makan KFC. Sebab rumah kita dah elok dah. Rumah kita dah baik, maka ramai yang nak menumpang. Tapi hati-hati. Takut dia masuk menumpang, sambil-sambil dia menyelam. Hati-hati. Takut dia masuk menumpang, rupa-rupanya dia berbisik dengan adik-beradik kita, akhirnya berlaku pula pertelingkahan. Kena hati-hati. Dia nak bantu. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Kena faham kat sini. Dia nak tolong kita terima. Tapi jangan ada maksud yang tersirat. Tolong dekat Johor, nanti dia minta kita tolong dekat Negeri Sembilan. Tolong dekat Johor, nanti dia minta macam-macam dekat Pahang. Tolong di Johor, nanti dia minta macam-macam dekat Perak. Hati-hati. Hati-hati. Itu. Okey? Kita boleh terima pertolongan. Tapi hati-hati. Saya hanya mengulangi semula apa yang pernah bermain dalam minda dan fikiran kita sebelum ini. Akhirnya, hari ini UMNO telah kembali pulih daripada sangkaan-sangkaan teruk dan buruk daripada PAS. Alhamdulillah. Saya melafazkan rasa syukur, zahirkan rasa syukur. Alhamdulillah. Bahawasanya hasil daripada perjuangan saya dan rakan-rakan saya yang menonton pada malam ini diterjemahkan dalam bentuk pengumuman, arahan daripada pemimpin PAS untuk undi BN. Alhamdulillah. Walaupun Kak Awi hari ni sangat-sangat marah.
Oh, Kak Wi marah. Kenapa PAS ini nak undi BN? UBN kan tak bersama dengan DAP. Adakah PAS ini penyokong DAP? Itu sedap. Tapi apa pun, kenyataan telah pun dikeluarkan, arahan telah pun dimuktamadkan kepada pengundi-pengundi PAS di negeri Johor, undilah Barisan Nasional. Tak sia-sia meh. Alhamdulillah. Tak sia-sia. Jangan marah. Kalau tengok kepada kenyataan hari ini, boleh buka lah undi. Roni Abduh pun keluarkan kenyataan rasmi PRN Johor di Don PAS tidak bertanding undi BN. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia post. Lepas tu kenyataan daripada Tuan Ibrahim, Tuan Man. Jangan undi PH, undi calon BN, Tuan Ibrahim. Alhamdulillah lah. Daripada Isyam Jalil pun dia mengeluarkan kenyataan juga. Okey. Berikut adalah kawasan-kawasan DUN yang mana PN tidak bertanding oleh penyokong-penyokong PN PAS bolehlah mengundi untuk calon-calon dari parti-parti di bawah. Dia siap lagi. Buluh Kasab undi UMNO, Parik Yani UMNO. UMNO semua ni. UMNO semua. Undi BN, MCA, MIC. Puteri Wangsa undi MCA, Bukit Batu undi MIC. Sebab apa? Sebab kita pilih pemimpin ni bukan untuk lantik imam. Dia kata dia pelik. Dia tak faham kenapa Presiden PAS datang Tanjung Piai sokong calon MCA. Lengkit siang datang Tanjung Piai sokong Pak Imam. Sebab tu kita kata belajar lagi. Dulu dia cerdik sikit tuan-tuan, lepas keluar ni lagi teruk. Tuan-tuan, yang kita nak pilih ni bukan imam semayang tau. Yang kita nak pilih ni pilih wakil rakyat. Kalau nak kita pilih ni untuk takbir negeri saja. Kan, dengar balik tu. Jadi kena baca balik lah. Tanjung Piai pergi ke Dumai. Pergi ke Dumai naik kereta. Ayo keluar beramai-ramai undi BN kawan kita. Kan? Kuburkan PN itu nombor 2. Nombor 2, nombor 3. Tapi yang pertamanya adalah PAS arahkan penyokong-penyokong untuk undi BN. Itu je. Macam mana? Hidup Mak Sakau. Ada lagi. Ada lagi. Ini daripada penyokong mana? Pakatan Harapan ke daripada Perikatan Nasional? Ataupun daripada PAS ataupun Bersatu? Undi BN dapat DAP. Undi BN dapat DAP. InsyaAllah DAP tu kami akan pulangkan semula kepada PAS. Rindu rindu. Kan? Rindu. Masuk syurga saya kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wawasan pun keluar dah kenyataan. Dia akan menyokong pemimpin yang mempertahankan hak rakyat. Dia maksud khabar. Tanjung Piai pergi ke Dumai. Pergi ke Dumai naik kereta. Ayo keluar beramai-ramai. Undi BN kawan kita. Ini sahabat-sahabat. Kenapa benda ini terjadi? Kerana UMNO telah menunjukkan kesungguhan dan keyakinan. UMNO meletakkan calon untuk lawan DAP, bukan BN tau. UMNO letak calon untuk lawan DAP. Bukan kaling-kaling ni. Bukan kaling-kaling ni. UMNO letak calon untuk lawan DAP. Menyahut cabaran daripada PAS.
dah betul-betul kita nak lawan DAP ni, inilah tempat kita lawan. Bila dah nampak keberanian UMNO itu, maka ada keyakinan dan hari ini sudah ada keputusan bahawasanya penyokong-penyokong PAS mesti undi ke Barisan Nasional. Rumah kita dah kuat. Rumah bangsa UMNO ni dah tak ada hantu. Pemimpin-pemimpin UMNO dah kembali. Alhamdulillah. Contoh lah. Tamik Jementah. DAP lawan MCA. Cina. Bekok. DAP lawan MCA. Tangkak. DAP lawan MCA. Bentayan. DAP lawan MCA. Yong Peng. DAP lawan MCA. Parik Raja. DAP lawan UMNO. Penggaram DAP lawan MCA. Mengkibul DAP lawan MCA. Paloh DAP lawan MCA. Tiram DAP lawan UMNO. Bukit Permai DAP lawan UMNO. Tanya terbukti. Saya nak bimbang juga kalau di Johor ini PAS tolong BN. Takut PAS akan cakap BN tolong PAS di Kelantan. Jenuh. PAS akan minta BN tolong PAS di Terengganu. BN tolong PAS di Pahang. BN tolong PAS di Perak. BN tolong PAS di Negeri Sembilan. Sudah. Ini yang dia ni. Dia akan bercakap balaslah budi. Kan? Kita takut terikat dengan budi lah. Ini game lah.